Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ayah semuanya, insyaAllah kita nak teruskan bagi minggu yang ketiga ni video tajwid santai ayat 140. Okey, 140 kita nak selesaikanlah insyaAllah. Okey, bahagian yang ketiga. So, bunyi ayat pada 140 ialah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الله بغافل عما تعملون. Okey, first kali huruf wa. Huruf waw. Wa. Wa. Pastikan bunyi nipis pada huruf waw. Dan satu harakatlah. Wa. Wa. Muncung kedua mulut kita, kemudian tarik balik. Wa. Wa. Okey, sebab makhraj waw memang kena muncungkan kedua bibir mulut. Wa ma. Wa ma. Okey, pada mim. Mim adalah huruf bibir. Okey, kita rapat kedua bibir kita. Rapat, buka. Ma. Ma. Sentuh dulu. Ma. Kemudian buka untuk baris atas. Wa ma. Di depan mim ada alif mat. Okey, selepasnya ada hamzah wasal. Okey. Jadi bila kita sambung kat sini pada huruf mat mim ni, depan dia ada lafaz Allah kan, jadi dibaca satu harakat sahaja bila wasal, tak baca dua harakat. Wa ma. Wa ma Allah. Ma Allah. Okay, pada mim nipis lafaz Allah tebal. Okay, ma Allah. Pada lam tu tepi ujung lidah sentuh pada gusi gigi atas dan angkat pangkal lidah sebab sebelum lafaz Allah berbaris atas. Sekona tebal lafaz Allah. Wa ma. Wa ma Allah. Hati-hati pada mim, jangan bunyi wa ma Allah mo. Tak nak. Mim dulu bunyi ma. Nipis. Wa ma. Wa ma Allahu. Kemudian pada lafaz Allah kita dah maklum kena baca dua harakat mad asli. Mallahu. Ha bulat, pangkal kerongkong. Jangan baca mallahu. Itu jadi khafa. Khafa ni bunyinya hilang. So tak nak hilang bunyi ha bulat tu mesti sebut dengan keadaan jelas dari pangkal kerongkong. Hu. Wa mallahu bigho. Ba huruf bibir juga. Ba baris bawah mesti gerak rahang ke bawah. Bigho. Huruf ghain hujung kerongkong. Okey, dia bunyi tebal. Sebab apa? Sebab ghain huruf yang terangkat bahagian pangkal lidah. Pangkal lidah kita, okey, bahagian belakang ni contoh pangkal lidah kita, dia terangkat bahagian pangkal so bunyi tebal. Gho. Gho. Dia ke arah bunyi o. Gho. Dia bukan ra. Gho. Bighafilin. So dua harakat mad asli pada huruf ghain filin. Okey, bighafi huruf fa, perut bibir bawah. Okey, bahagian perut bibir menyentuh pada ujung gigi kacip bahagian atas. Fa. Fa. Ada angin kan huruf fa. Bighafilin. Fi. Jangan sebut pi. Kalau huruf pa tu dia huruf jawi. Pada huruf hijaiyah fa. Fi. Bighafilin. Okey, tanwin bertemu dengan ain. Pada huruf lam, tanwin dua baris bertemu dengan ain. Kat sini hukum izhar halki. Izhar halki. Okey. So kat sini gunnah dia gunnah naqisah, satu kali gunnah bunyi an. Yang nun yang ada dalam tanwin. Bighafilin. Lin amma. Okey, huruf ain lunakkan tengah kerongkong. Amma. Mim satu wajib al-gunnah. Dengung dulu dua harakat gunnah akmal, naik suara ke rongga hidung. Amma. Kemudian panjang mim dua harakat. Tempoh dengung pada mim satu dengan tempoh panjang pada mat lagi lama tempoh dengung walaupun disebut sama-sama dua harakat. Amma. Pada ma cukup dua harakat bacaan mat. Ta'malun. Huruf ta. Huruf ta makhraj mana? Ujung lidah ni. Okay, ujung lidah menyentuh pada belakang pangkal gigi kacip atas, tempat gigi tumbuh ni. Ta. Pada huruf ain kita lunakkan, alirkan sedikit suara, alir tahan. Ta'ma. Mim huruf bibir, buka mulut. Ta'malun. Pada huruf lam, okey, selepas lam ada waw mat. Asalnya luna, baca dua harakat kan. Bila waqaf pada nun akhir tu kita kena sukunkan. Jadi mad arid disukun dibaca dengan
keadaan 246 selalunya kita akan ambil 4 pada mad arid lun. Kemudian pada nun ada gunnah naqis, satu kali gunnah. Okey. Bimakan. Saya ulang lagi sekali. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallah mim nipis mama mallahu bighafilin amma ta'malun. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi video tajuk santai minggu seterusnya insya-Allah. Barakallahu fikum jami'an.